awak memang nak impikan kecantikan sebab awak dah biasa dengan kulit gelap, awak diimpikan untuk kelihatan putih. Tapi kenapa awak nak pergi minta lebih daripada si budak pertama ni? Kenapa nak pergi lebih daripada dia? Saya nak cantik lebih daripada dia, saya nak kaya lebih daripada dia. Itu memang kehidupan kita, realiti sebenarnya, betul tak? Yang nombor 3 pula pun sama juga. Dia tak, kalau minta cerah tak apalah, fine lah, normal kan. Nak lebih daripada nombor 1 dengan nombor 2. Nak juga ada perasaan yang macam tu. Memang kehidupan kita takkan lari dengan sifat-sifat kita yang macam ni, betul tak? Kita nak lebih, kita nak cantik, kita nak kaya, kita nak dimurahkan rezeki lebih daripada nenek-nenek. Kenapa kita nak compare dengan orang lain? Kita nak lebih pandai, kita compare lah dengan diri kita. Saya nak lebih pandai daripada sebelum ni. Saya nak lebih cekap buat kerja daripada sebelum ni. Compare dengan diri kita lah, kenapa? Saya nak lagi pandai daripada dia, saya nak lebih kaya daripada dia, saya nak lagi cantik daripada dia. Kalau nak cantik, okay fine lah, cantik lah lebih daripada diri kita yang sebelum ni. Kenapa kita nak pergi compare lebih daripada dia, lebih daripada dia? Itulah realiti kehidupan kita, betul tak? Setuju tak semua orang kat luar sana? Sebab kita selalu nak lebih daripada orang lain. Kita bukannya nak compare diri kita, okay aku nak lebih, aku nak cari rezeki kita ni kan, aku nak lebih, nak usaha lebih sebab aku nak dapat rezeki yang lebih daripada apa yang aku dapat sebelum ni. Tolong tukarkan, kita sama-sama tukarkan kita punya goal. Aku nak lebih efektif daripada sebelum ni, yang diri aku yang sebelum ni. Bukannya aku nak compare dengan siapa-siapa pun. Saya tak nak compare dengan siapa-siapa pun. Saya nak compare dengan diri saya saja. Saya nak cakap, buat kerja tanpa ada apa-apa kesilapan. Yes, kesilapan tu perkara normal untuk manusia biasa macam kita. Tapi kita tak nak ada banyak sangat kesilapan. Nak kurangkan, okay, 10 satu bulan. Boleh pula record silap satu bulan berapa? Tak adalah. Kita average kita boleh tahu dah kita punya pencapaian macam mana. Betul tak? Kita ada buat salah, mungkin kita careless. Sebab orang cakap, kalau buat salah ni sebenarnya kita kurang fokus. Kita kurang fokus dan kita cuai. Sebab tu dia terjadi sesuatu kesilapan. Okey, tak apa, kita kurang fokus. Kurang fokus ni sebenarnya ayat untuk nak sedapkan perasaan kita je lah. Kalau cakap, kau dah buat salah. macam berat sangat kan? Macam kasar sangat. Okey, tak apa, kita ubahkan kepada kau dah kurang fokus. Sebab tu dah jadi benda yang silap tu. So kita kena fokus lebih, baru kita akan dapat kurangkan kita punya kesilapan tu, kita punya kecuaian. Sebab kita dapat tengok lah kat kehidupan ni, macam cerita tadi mengajar daripada cerita 3 budak hitam tu. Ya, kita ada sifat dengki, kita sentiasa ada sifat iri hati, kita sentiasa rasa tak puas hati bila kita tengok ada orang lebih daripada kita. Betul. Memang kita, sifat tu memang akan semula jadi ada. Jadi